Melati kuntum tumbuh di taman, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya ucapan, mohon sembah pembuka bicara. Saya Fatimah Amna Nafisa binti Saiful Aswad, pelajar tahun 5 dari SK Seri Klepang Ipoh. Kod sekolah saya ialah ABA 2052. Saya merupakan seorang pengawas sekolah dan juga aktif sebagai kru TVPSS di sekolah saya. Hari ini, saya begitu teruja untuk berkongsi dengan anda semua tentang sebuah buku klasik yang telah saya baca berjudul Heidi. Buku ini ditulis dalam bahasa Jerman sekitar 140 tahun lalu oleh penulis asalnya Johannes Spyri, iaitu seorang pengarang novel kanak-kanak yang terkenal di Switzerland. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Su Oshin. Buku ini diterbitkan oleh The Bibliopress pada tahun 2021 dan mengandungi 134 muka surat. Oleh sebab buku ini mendapat sambutan yang hebat, buku ini telah diadaptasi menjadi filem dan siri animasi televisyen yang sangat popular di beberapa negara. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari saya ceritakan tentang buku ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu berusia 5 tahun bernama Heidi yang tinggal bersama ibu saudaranya iaitu Deti. Namun, setelah ibu saudaranya itu mendapat pekerjaan baru di bandar, dia terpaksa menghantar Heidi ke rumah datuknya di Banjaran Alps. Datuk Heidi tinggal sendirian dan jauh daripada perkampungan masyarakat lain. Manakala Heidi pula ialah seorang kanak-kanak yang periang dan ringan tulang. Walaupun kehidupan Heidi bersama datuknya di Banjaran Alps agak sederhana, tetapi Heidi sangat gembira kerana dia dapat hidup dalam keadaan yang tenang dan mendamaikan. Heidi juga telah mengenali seorang kawan baru iaitu Peter, si pengembala kambing. Kehidupan Heidi bersama datuknya amat bahagia sehinggalah Deti iaitu ibu saudaranya datang untuk membawa Heidi ke bandar untuk belajar membaca. Namun begitu, tujuan utama Deti ingin membawa Heidi ke bandar adalah untuk dijadikan peneman kepada Clara iaitu anak majikannya Tuan Seseman. Clara ialah seorang kanak-kanak yang lumpuh. Walaupun Heidi sangat gembira kerana dapat pergi ke bandar, tetapi dalam diam, Heidi sangat merindui datuknya dan Peter di kampung. Disebabkan terlalu rindu, Heidi menjadi semakin murung dan tidak serian dahulu. Akhirnya, Heidi jatuh sakit. Melihat keadaan Heidi yang semakin lemah, Tuan Seseman telah menghantar semula Heidi ke kampungnya. Di sini, penulis berjaya menjentik rasa hibah di hati pembaca. Saya hampir menangis apabila tiba di bab ini, iaitu saat Heidi pulang dan memeluk datuknya dengan linangan air mata. Kawan-kawan, jika ditanya apakah yang menarik dengan buku ini? Pastilah ilustrasi kulit bukunya yang berwarna merah jambu telah memukau pandangan saya. Cantik sekali. Tulisannya juga besar dan jelas, amat sesuai dan mudah dibaca oleh kanak-kanak seperti saya. Walaupun buku ini merupakan buku terjemahan bahasa Jerman, penterjemah berjaya mengolahnya dengan baik supaya mudah difahami dan menarik untuk dibaca. Ketika saya membaca buku ini, saya berasa seolah-olah sedang dibawa mengembara ke pegunungan Alps Switzerland. Buku ini kaya dengan nilai-nilai murni, antaranya kepentingan menuntut ilmu. Sebagai contoh, walaupun Datuk Heidi berat hati mahu berpisah dengan cucu kesayangannya, tetapi dia rela melepaskan Heidi ke bandar untuk belajar membaca kerana dia sedar ilmu sangat penting untuk masa depan Heidi. Kawan-kawan, nilai celik huruf yang disampaikan oleh Johannes Spyri sangat penting dan relevan sepanjang zaman. Walaupun tinggal jauh di pedalaman, usaha untuk mendapatkan ilmu perlu diutamakan. Pada zaman moden ini, pelajar perlu bersaing menggunakan kemudahan digital untuk terus maju. Justru itu, ibu bapa perlu berkorban demi pendidikan anak-anak. Pengajaran daripada cerita ini ialah kebahagiaan sebenar bukan datang daripada harta, tetapi daripada kasih sayang dan ketenangan hati. Hal ini dibuktikan melalui watak Heidi.
Walaupun miskin, tetapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang amat menyayanginya, lalu menjadikan dia tetap bahagia untuk menjalani kehidupannya. Sejujurnya, buku ini menyedarkan saya tentang kepentingan menuntut ilmu. Saya berazam untuk belajar bersungguh-sungguh agar suatu hari nanti saya dapat menjejakkan kaki ke Switzerland dan melihat sendiri banjaran Alps. Saya berharap kawan-kawan berpeluang untuk membaca buku ini kerana buku ini bukan sekadar hiburan, malah penuh dengan nilai-nilai yang berguna sepanjang zaman. Sekian, terima kasih.